Cabaran yang pertama dalam komunikasi era digital ialah salah tafsir maklumat akibat ketiadaan unsur komunikasi bukan lisan. Dalam komunikasi bersemuka, kita dapat melihat ekspresi wajah seseorang itu dengan mendengar nada suara dan memahami bahasa badan seseorang itu apabila mereka menyatakan ayat itu. Semua elemen ini dapat membantu kita mentafsir mesej dengan tepat. Namun, dalam komunikasi digital, kita seperti mesej teks, kita hanya dapat membaca perkataan tanpa mengetahui emosi sebenar pengirim ayat itu. Contoh yang saya boleh bagi ialah seorang pelajar menghantar mesej kepada rakannya dengan ayat O dan K sahaja, tanpa sebarang emoji ataupun penjelasan yang lanjut berkaitan perkataan itu. Pengirim mungkin berniat untuk bersetuju, namun penerima boleh mentafsir mesej tersebut sebagai tanda tidak puas hati ataupun tanda seseorang itu marah. Keadaan ini juga menunjukkan bagaimana komunikasi digital ini mudah untuk menimbulkan salah faham antara satu sama lain, akibatnya ketiadaan konteks emosi yang jelas. Cabaran kedua dalam komunikasi era digital ialah penyebaran maklumat palsu atau berita yang tidak sahih. Dalam era teknologi, maklumat tersebar dengan sangat pentas, namun malangnya tidak semua maklumat yang diterima adalah benar. Fenomena berita palsu atau fake news semakin membimbangkan. Menurut laporan digital News Report oleh Reuters Institute, ramai pengguna internet menyatakan kebimbangan terhadap penyebaran berita palsu di dalam talian. Di Malaysia, terdapat pelbagai kes berita palsu yang menimbulkan panik dan kekeliruan dalam masyarakat. Sebagai contoh, berita palsu berkaitan isu kesihatan yang pernah tular sehingga menyebabkan masyarakat mengambil tindakan yang salah. Hal ini menunjukkan pentingnya literasi digital, iaitu kebolehan menilai kesahihan sesuatu maklumat. Seterusnya, cabaran yang ketiga ialah ketagihan media sosial yang menjejaskan komunikasi interpersonal. Fenomena phubbing, iaitu mengabaikan individu di hadapan kerana terlalu fokus kepada telefon, yang semakin menjadi kebiasaan. Kajian dalam Journal of Social and Personal Relationship mendapati bahawa amalan ini boleh menjejaskan kepuasan, hubungan dan meningkatkan konflik. Walaupun media sosial mampu merapatkan yang jauh, ia juga boleh merenggangkan yang dekat jika tidak digunakan secara seimbang. Kesimpulannya, komunikasi digital memerlukan sikap bertanggungjawab dan kawalan diri agar tidak menjejaskan keharmonian hubungan sesama manusia. Cabaran seterusnya ialah kurangnya etika dan kesantunan dalam komunikasi digital. Anonimiti internet menyebabkan sesetengah individu berani meninggalkan komen berunsur hinaan, fitnah dan buli cyber. Perbuatan ini bukan sahaja menjejaskan hubungan sosial, malah memberi kesan serius terhadap kesihatan mental mangsa. Sebagai penutup, era digital bukanlah musuh komunikasi, tetapi ia adalah alat. Sama ada alat itu baik ataupun membawa kepada keburukan bergantung kepada cara kita menggunakannya. Marilah kita bersama-sama membina budaya komunikasi yang berkesan, beretika dan juga bertanggungjawab demi kesejahteraan masyarakat.